Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita nak belajar sikit. Okey, hari ni nak belajar cara untuk menyelesaikan persamaan kuadratik dengan menggunakan rumus. Okey. Yang ni ada satu persamaan kuadratik 3x kuasa 2 sama dengan 2x tambah 5. So kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni, maksudnya kita nak cari nilai x. So ni ada 3x kuasa 2 sama dengan 2x tambah 5. Bila nak selesaikan, maksudnya kita nak cari apa nilai x ni. X ni sama dengan apa? Okey. First kali kita kena susun persamaan yang dia bagi ni dalam bentuk arm. Bentuk arm sebelah kanan mesti sama dengan kosong. Susun mula dengan kuasa 2, lepas tu yang ada x dengan yang tak ada x. So kat sini mula dengan 3x kuasa 2, 2x ni pindah, dia akan jadi tolak 2x. Tambah 5 pun kena pindah, so dia akan jadi tolak 5. So 2x dengan tambah 5 dah pindah ke kiri, sebelah kanan jadi kosong. So bila disusun macam ni, 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 5 sama dengan kosong. Okey, yang ni kita kata dalam bentuk arm. Bila dalam bentuk arm, kita boleh label A, B, C. A ialah apa yang depan x kuasa 2, B ialah apa yang depan x, dan C ialah apa yang tiada x dan tiada x langsung. Okey, tengok tutup x ni, kita nampak negatif 2. So B dia negatif 2. Tutup x kuasa 2 nampak 3. So A sama dengan 3. Kadang-kadang student selalu buat A sama dengan 3x kuasa 2. Salah. Dalam A tak boleh ada x, tak boleh ada y. Dia nombor saja ataupun huruf saja. Nombor saja. Kita tutup x kuasa 2. Nampak 3. Itulah A. Tutup x. Negatif 2. Inilah B. Lain pada tu, semuanya C. Okey. So nak guna rumus, kita formula ni dia bagi x sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2. Punca kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Mula-mula sekali kita buat negatif. Kita buka kurungan. Lepas tu kita masukkan B. B sama dengan negatif 2. Okey, bila kita buat, kalau dia kata negatif B. So kita buat negatif, buka kurungan dulu. Baru kita tengok B sama dengan apa? Negatif 2. Okey, B sama dengan negatif 2. Okey. Bila ada macam ni, kita buat negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC. So kita buat buka kurungan semua dulu. Negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Itu baru kita masuk nilai dalam setiap kurungan. So dapatlah macam ni. Okey. So negatif B kita masukkan negatif 2 tambah tolak negatif 2 4 masukkan A 3 masukkan nilai C negatif 5 bahagi dengan 2A. 2A letak 3. Lepas tu kemudian kita buat macam ni. Okey. Negatif dia akan jadi positif 2. Sebelah kanan ni tekan je kalkulator yang di dalam. Tekan kalkulator, buka kurungan negatif 2, tutup kurungan kuasa 2, tolak 4, buka kurungan 3, tutup kurungan, buka kurungan balik, negatif 5, tutup kurungan, tekan yang tu. Punca kuasa jangan tekan. So kita kira yang di dalam saja. So kita dapat yang di dalam ni, bila tekan kalkulator kita akan dapat 64. Okey, 64. So kita buat punca kuasa 64/6. So sini x kan. So bila x kita buat x sama dengan 2, mula-mula ambil tambah 2 tambah punca kuasa 64 bahagi 6. Atau 2 tolak. So 2 tolak punca kuasa 2, 64 bahagi dengan 6. Yang ni tekan je kalkulator, terus dapat 5/3. Boleh bagi jawapan dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Depend kepada soalan. So ini bila kita tekan dapat negatif 1. Cuma selalunya kadang-kadang dalam ni dia bagi 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 5 sama dengan kosong. Kalau dia bagi 3y kuasa 2 tolak 2y tolak 5 sama dengan kosong, rumus ni jangan tulis x pula. Kita tulis kat sini. Kalau sini y, yang ni pun jadi y. Kalau sini p, kita jadikan dia p. Okey, formula macam biasa. Yang ni kita tutup x kuasa 2. Oh, depan dia, a dia ialah 3. Tutup y, negatif 2 ialah b. So lain pada tu ialah nilai c. Okey, guna formula kena pandai. Terima kasih.